Pernah tak korang bayangkan ada seorang budak umur 17 tahun boleh rampas satu bas penuh penumpang hanya sebab dia nak lari dari hidup dia sendiri. Yang lebih gila tu, sepanjang perjalanan tu dia tak sekadar pegang senjata tau, tapi dia mula pilih mangsa satu persatu. Dan bila semuanya berakhir, satu nyawa dah melayang dan seluruh Jepun terkejut dengan satu soalan: macam mana remaja ni boleh jadi sekejam tu? So guys, cerita ni sebenarnya bermula dengan seorang pelajar lelaki berumur 17 tahun dan sampai hari ni identiti sebenar dia masih dirahsiakan. Bukan sebab tak tahu tau, tapi sebab undang-undang dekat Jepun memang melindungi pesalah bawah umur daripada didedahkan kepada umum. Jadi dunia luar hanya kenal dia sebagai remaja 17 tahun dan tanpa nama. Bila kita tengok budak 17 tahun ni dari luar kan, dia ni nampak macam budak biasa tau. Pergi sekolah macam pelajar lain, tak ada rekod jenayah besar dan tak pernah terlibat dalam kes serius. Pendek kata, dia ni bukan jenis yang orang akan rasa pelik atau bahayalah. Kalau orang jumpa dia dekat luar pun, orang mungkin takkan fikir apa-apa pun dekat dia. Tak ada tanda jelas yang dia mampu buat sesuatu yang ekstrim. Tapi sebenarnya apa yang orang nampak di luar langsung tak sama dengan apa yang dia simpan dalam diri dia. Dan bila kita selami kehidupan dia, rupanya dia hidup dalam tekanan yang sangat berat. Jadi hari-hari dia bukan sekadar rutin biasa, tapi dia penuhi dengan perasaan tertekan yang dia tak mampu nak luahkan. Dia dah mula rasa terasing, macam tak ada tempat untuk dia jadi diri sendiri. Dekat rumah pun, hubungan dengan keluarga pun dia tak rapat sangat tau. Dekat sekolah pula, dia bukan saja bergelut dengan pelajaran, tapi juga dengan kehidupan sosial. Semua ni bukan berlaku sehari dua tau, tapi berpanjangan. Lama-lama tekanan tu makin menebal dan makin sukar untuk dia tanggung. Dan yang paling bahaya tu, dia simpan semua tu seorang diri. Dia tak pernah cerita pada sesiapa pun, tak minta bantuan dan tak luahkan apa yang dia rasa. Jadi korang fikirkan, benda ni bila dipendam terlalu lama, ia takkan hilang kan, tapi akan terkumpul dan perlahan-lahan berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Dan dari situlah tanpa sesiapa sedar, dia mula berubah. Bukan perubahan yang jelas pada mata orang lain, tapi perubahan dalam cara dia berfikir, cara dia melihat dunia dan cara dia melihat manusia sekeliling. Jadi pada 3 Mei tahun 2000, ada sebuah bas milik Nishi Nippon sedang bergerak seperti biasa melalui laluan dari wilayah Saga menuju ke Fukuoka. Dan dalam bas tu ada lebih kurang 20 orang penumpang, ada warga emas, ada orang dewasa dan ada beberapa kanak-kanak. Jadi pada awalnya, dalam bas tu, suasana dia sangatlah tenang. Tak ada apa-apa masalah, semuanya nampak normal. Tapi lepas beberapa minit bas tu bergerak, tiba-tiba ada budak lelaki 17 tahun ni bangun dari tempat duduk dia. Bila dia berdiri tu, orang mungkin tak syak apa-apalah. Orang mungkin ingat dia cuma nak turun atau bergerak ke depan. Tapi dalam beberapa saat je, situasi terus bertukar jadi sesuatu yang menakutkan. Dan korang nak tahu apa jadi lepas tu? Dia keluarkan satu pisau dan bukan pisau kecil, bukan benda yang orang boleh ambil ringan, tapi pisau dapur yang panjang, jelas berbahaya dan cukup untuk buat sesiapa saja dalam bas tu terus panik. Dan dalam sekelip mata, suasana dalam bas tu berubah 100%, yang jadi tenang terus jadi huru-hara. Masa ni ada penumpang yang menjerit sebab takut, ada juga yang kaku di tempat duduk dan tak tahu nak buat apa, ada juga yang cuba lindungi diri sendiri atau orang sebelah diorang lah. Dan masa ni diorang baru sedar, diorang sekarang berada dalam situasi yang sangat bahaya dan dari situ budak lelaki tu mula ambil alih keadaan. Dengan hanya satu senjata dan tindakan yang tak dijangka, dia berjaya kuasai seluruh bas tu. Masa ni penumpang semua tertumpu pada dia seorang je dan semua pergerakan jadi terhad. Lepas dia rampas kawalan, situasi dalam bas tu terus masuk ke fasa yang lebih menakutkan. Dia tak bagi ruang langsung untuk sesiapa bertindak. So dengan pisau dekat tangan tu, dia paksa pemandu untuk terus memandu ikut arahan dia. Tak boleh berhenti, tak boleh buat pusingan, tak boleh bagi signal apa-apa yang mencurigakan. Dan korang tahu tak, dalam bas tu setiap pergerakan pemandu diperhatikan dan setiap keputusan seolah-olah boleh tentukan orang tu hidup atau mati yang ada dalam bas tu. Dan masa tu ketakutan memang jelas terasa, bukan sekadar panik biasa tapi ketakutan yang senyap dan menekan. Semua orang dalam bas tu tahu satu benda, nyawa dorang sekarang bukan lagi dalam kawalan sendiri. Dan semuanya bergantung kepada keputusan seorang remaja 17 tahun yang emosi dia tak stabil dan tak boleh dijangka. So korang bayangkan keadaan dalam tu, ruang yang sempit dengan orang asing di sekeliling dan di depan dorang pula berdiri seseorang yang pegang senjata yang boleh bertindak bila-bila masa saja. Tak ada siapa berani buat gerakan mengejut, tak ada siapa berani cuba jadi hero sebab semua orang tahu satu kesilapan kecil je boleh buat keadaan tu jadi lebih buruk. Tapi yang buat kes ni jadi lagi seram, dia bukan sekadar ugut tapi dia mula bertindak. So guys, dalam keadaan tegang tu ada seorang perempuan wanita menjadi mangsa pertama.
Jadi apa remaja 17 tahun tu buat? Dia tikam wanita tu tanpa amaran di depan penumpang lain yang hanya mampu melihat tanpa mampu berbuat apa-apa. Detik tu betul-betul ubah segalanya. Dari situ semua orang sedar ini bukan lagi sekadar ancaman kosong, ini real, ini serius. Dan ini boleh jadi lebih buruk pada bila-bila masa sahaja. Dan dalam masa yang sama, pihak polis akhirnya berjaya kesan pergerakan bas tu. Dari situ, polis mula mengikuti dari belakang, cuba pastikan bas tu tak hilang dari radar. Situasi masa ni jadi semakin serius sebab ini bukan lagi kes biasa tapi melibatkan ramai nyawa dalam satu ruang yang terkurung. Jadi, polis cuba ambil pendekatan rundingan, diorang cuba berkomunikasi dengan suspek, harap keadaan boleh dikawal tanpa perlu guna kekerasan. Tapi realitinya, situasi dalam bas tu terlalu tegang. Korang tahu tak, budak lelaki 17 tahun tu langsung tak stabil tau. Emosi dia berubah-ubah dengan cepat. Sekejap dia nampak tenang, macam boleh berbincang lah. Lepas tu, tiba-tiba dia boleh jadi agresif, sukar dijangka dan semakin berbahaya. Kadang-kadang dia minta benda yang pelik yang tak masuk akal. Kadang dia bercakap seolah-olah dia dah putus harapan dengan kehidupan dia. Dia pernah cakap dia nak mati tau, tapi dalam masa yang sama dia juga cakap dia nak orang lain mati. Ayat dia bercanggah dan itu yang buat polis makin susah nak baca situasi sebenar dalam bas tu. Dalam masa yang sama, tekanan dalam bas tu makin memuncak. Bukan semua penumpang hanya duduk diam menunggu. Jadi dalam keadaan panik dan terdesak, ada seorang penumpang yang nekat ambil risiko untuk selamatkan diri dia. Dia pilih untuk lompat keluar dari bas tu walaupun bas tu masih bergerak. So korang bayangkan betapa takutnya dia masa tu sampai sanggup ambil keputusan yang sangat berbahaya semata-mata untuk keluar hidup-hidup dari situ. Dan bukan itu saja, beberapa penumpang lain turut mengalami kecederaan. Ada yang cedera akibat serangan dan ada juga yang cedera dalam kekecohan yang berlaku dalam ruangan sempit tu. Dan setiap detik dalam bas tu memang penuh dengan tekanan dan keadaan jadi semakin sukar untuk dikawal. Lepas berjam-jam situasi tu berjalan, akhirnya bas tu berhenti dekat satu kawasan rehat Lebuh Raya. Dan masa ni dekat luar polis dah berkumpul kepung kawasan tu. Semua fokus dekat bas tu je, tapi diorang tak boleh buat tindakan terburu-buru sebab tahu dalam tu masih ada ramai orang. Jadi masa ni rundingan jadi lagi fokus tau. Polis cuba bercakap dengan suspek dari luar, cuba tenangkan dia dan pujuk supaya lepaskan penumpang. Tapi keadaan dia memang dah tak stabil. Sekejap dia macam boleh dengar, lepas tu tiba-tiba berubah balik. Jadi polis pun susah nak jangka apa yang dia akan buat seterusnya. Dalam bas pula, penumpang yang masih ada cuma duduk diam, tak banyak bergerak. Ada yang tunduk, ada yang cuba tenangkan diri masing-masing. Semua orang sedar keadaan masih bahaya dan belum selamat lagi. Jadi selepas tu, tanpa amaran, suspek mula bertindak lagi. Kali ni dia serang beberapa penumpang, sekurang-kurangnya 2 orang cedera dekat bahagian leher. Masa tu memang jadi huru-hara sekejap, tapi orang lain tetap tak berani buat apa-apa sebab takut keadaan jadi lagi teruk. Bila benda tu jadi, situasi terus berubah tau. Polis dekat luar pun tahu dah tak boleh nak tunggu lama lagi. Kalau lambat, mungkin akan ada lagi mangsa. Jadi diorang terus buat keputusan untuk guna bom asap supaya dapat masuk ke dalam bas tu. Serbuan tu berlaku dengan cepat. Polis masuk dan terus kawal keadaan sebelum suspek sempat buat apa-apa. Semuanya berlaku dalam masa yang sangat singkat. Dan yang penting, tak ada tembakan dilepaskan. Suspek tu terus ditahan tanpa melawan dan tak cuba larikan diri. Masa tu memang nampak macam semuanya dah habis untuk dia. Tapi untuk penumpang yang ada dalam bas tu, apa yang jadi hari tu memang bukan benda yang mudah untuk dilupakan. Bila siasatan mula dijalankan lepas kejadian tu, ramai yang terkejut dengan apa yang ditemui. Rupa-rupanya, budak lelaki ni sebenarnya aktif di internet. Dia selalu luahkan apa yang dia rasa dekat dalam forum online. Dekat situ, dia banyak tulis tentang perasaan dia, tentang rasa sunyi, rasa terasing dan juga kemarahan dia yang dia pendam selama ni. So, benda yang orang lain tak nampak dekat dunia realiti tapi dia lepaskan dekat dunia online. Bila baca balik apa yang dia tulis, memang nampak dia tengah struggle tau. Cara dia tulis tu bukan sekadar luahan biasa tapi dah mula ada nada gelap. Dia ada sebut tentang kebencian, tentang rasa putus harapan dan juga keinginan untuk buat sesuatu yang ekstrim. Dan setelah apa yang dah jadi, memang seluruh Jepun terkesan. Ramai orang mula bercakap pasal benda yang sebelum ni jarang dibincangkan secara terbuka. Orang mula persoalkan sistem, terutamanya berkaitan remaja. Dan macam mana seorang pelajar umur 17 tahun ni boleh sampai ke tahap macam ni tanpa ada siapa yang sedar lebih awal. Ramai juga mula tanya kenapa tak ada siapa bantu dia sebelum keadaan jadi lebih teruk. Adakah tanda-tanda tu sebenarnya dah ada cuma tak diberi perhatian? So dari situ, perbincangan tentang kesihatan mental remaja mula jadi lebih serius. Dan semenjak kejadian tu, ada beberapa perubahan yang mula dibuat, terutamanya dari segi pemantauan tingkah laku pelajar di sekolah. Jadi, guru dan pihak sekolah jadi lebih peka dengan perubahan sikap pelajar dan selain itu, aspek keselamatan pengangkutan awam pun mula diberi perhatian lebih termasuk
langkah untuk hadkan risiko kejadian macam ni berulang. Kes ni sebenarnya bukan sekadar cerita jenayah semata-mata. Bila kita tengok balik keseluruhan kejadian, ia lebih kepada satu peringatan. Kadang-kadang bahaya tu bukan datang dari orang luar yang jelas mencurigakan, tapi datang dari seseorang yang nampak biasa, yang hidup macam orang lain, yang lalu depan kita setiap hari tanpa kita sedar apa yang dia tengah lalui. Dan dalam kes ni, semuanya bukan bermula dengan senjata, tapi bermula dengan sesuatu yang orang ramai selalu anggap remeh, iaitu rasa sunyi. Okeylah guys, cukup sampai sini untuk kes kali ni. Jumpa lagi kita di video akan datang, dan jangan lupa subscribe, like dan komen sekali pendapat korang. Bye bye. Assalamualaikum.